Berapa banyak emas yang boleh anak kita miliki? Hadiah wang tunai dan duit raya yang anak-anak dapat biasanya ibu ayah akan simpan dalam akaun bank. Duit anak-anak adalah jangka masa panjang. Dan apabila kita bercakap soal masa ni, ibu bapa perlu variasikan portfolio simpanan anak-anak selain tunai di bank. Jadi, emas sesuai untuk memegang nilai tunai dari terus dimakan inflasi. Anggaran emas yang bakal anak dapat menggunakan harga average RM450 segram untuk 1 tahun sekitar 3 gram, 5 tahun 15 gram, 10 tahun 30 gram, 15 tahun 45 gram dan 18 tahun 54 gram. Dan nilai semasa 54 gram emas adalah sekitar RM24,300 hari ini. Dengan kenaikan harga emas pada kadar 10% setahun, kenaikan yang kita anggarkan adalah 170% dalam masa 18 tahun. Maka nilai 54 gram yang akan anak kita dapat adalah sekitar RM41,310. Bagaimana cara nak bermula? Daftarkan nama anda dan anak-anak sebagai penyimpan emas di Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan untuk bukakan akaun emas secepat 5 minit insya-Allah. Kemudian saya akan bantu tuan-puan untuk aktifkan akaun. Dan saya sarankan untuk mulakan dengan set auto debit di akaun Gap serendah RM100 sebulan untuk anak-anak. Jika anda mampu, anda boleh setkan auto debit sebanyak 1 gram sebulan untuk seorang anak.